Saya Harizin selaku Project Director di syarikat DME Solutions. We are providing sustainability consultancy. Dalam bahasa mudahnya, kita menyediakan satu rangka kerja untuk sesebuah bangunan atau sesebuah projek untuk mencapai tahap kehijauan dalam Malaysia lah ataupun di antarabangsa. Nama saya Akif Hakim bin Azman. Saya bekerja di DME Solutions Sendirian Berhad sebagai ESD Junior Consultant. Saya merupakan alumni daripada TVET Mahara Sri Gading lah. Khusus yang saya ambil merupakan Green Building Technology lah. Sebab dulu TVET Mahara Sri Gading, saya jaga dia daripada dia masuk. Saya sebagai dia punya kualiti dulu. Kita bekerjasama dan saya dapati produk daripada TVET Mahara Sri Gading ni dia sangatlah kita panggil industrial ready. Maksudnya dia masuk tu dah boleh buat kerja, dah boleh liaise dengan klien, liaise dengan kontraktor, semua kualiti semua sekali. So basically saya boleh cakap tahniah kepada pihak Mahara, tahniah kepada pihak TVET Sri Gading kerana melahirkan graduan yang berkualiti seperti yang ada di syarikat kami. Apa yang saya belajar semasa di TVET Mahara Sri Gading, skill set yang ditunjuk ajar oleh saya punya pensyarah merupakan satu skill set yang untuk kita bersedia lah, di mana dia memberikan pencerahan secara untuk memberikan kita sedikit idea lah macam mana situasi kita apabila kita bekerja, apa skop-skop yang kita kena buat. Jadi setiap satu skop tu daripada segi technical, electrical, mechanical, daripada segi daripada segi kita buat documentation pun kita diberikan pencerahan daripada pensyarah-pensyarah kita lah. Bila saya dah bekerja, kita dapat relate lah dengan apa masa-masa kita belajar dengan kita bekerja. Jadi daripada situ bagi saya TVET Mahara Sri Gading banyak membantu saya dalam menyediakan diri saya untuk bekerja dalam industri lah. Dengan adanya skill set yang dia ada, kita panggil soft skill dengan hard skill dia, saya percaya yang kalau diteruskan these two skill set, dia boleh pergi lagi jauh. Contohnya masa dia masuk hari tu, dia masuk sebagai junior consultant dan sekarang dia dah menjadi salah satu kita panggil manager punya position, which is dah jadi peringkat manager lah. Tak pelik kalau satu hari nanti dia boleh kita panggil climb the corporate ladder, dia boleh jadi project director, associate director and then and so on lah. So saya boleh cakap daripada produk Sri Gading ni memang diproduce produk yang berkualiti dan industry ready. Untuk saya adapt dalam dunia pekerjaan, bagi saya pada permulaan saya tak rasa takut. Saya lebih kepada kita rasa teruja sebab yalah kita dah habis belajar, kita dah dapat pekerjaan dan pekerjaan tu merupakan pekerjaan yang sama dengan apa yang kita belajar. Jadi saya tak rasa takut, saya lebih rasa kepada saya dah dapat kerja based on apa yang saya dah belajar dulu. Jadi apa ilmu yang saya ada saya dapat terapkan. Jadi dia lebih kepada untuk adapt tu lebih cepat lah sebab kita tak ada rasa macam tak tahu apa-apa ni, nak kena buat apa ni. So at least masa saya dah bekerja tu saya dah expect aku dah masuk company green, so this is what the other things that I will do lah, what I expect. Kepada semua ibu bapa dan rakan-rakan kepada remaja ni lah, kita boleh mulakan kita punya pembelajaran dalam bidang TVET sebab TVET ni kita belajar more on hands on, kita buat benda yang kita nampak physically nampak. So apa-apa yang disquality kita ada, bila you masuk dalam bidang pekerjaan nanti, you menjadi sasaran majikan-majikan untuk bekerja. Contohnya kepada produk yang dihasilkan daripada TVET Mahara Sri Gading itu sendiri, basically bila dia masuk, kita dah tak payah nak ajar banyak sangat, dia memang dah tahu apa nak buat and then dah ready untuk bekerja dah pun. So saya boleh kata kepada ibu bapa ataupun graduan di luar sana, cubalah TVET ni dulu and then you see how your life will change after this. Saya pun sebenarnya sangat-sangat berpuas hati dan saya pun tidak menyangkakan bahawa saya alumni diploma boleh dapat gaji yang lebih daripada yang tersangkakan lah. Saya sangat-sangatlah bersyukur sebab saya dapat masuk ke TVET Mahara Sri Gading. Disebabkan TVET Mahara Sri Gading, saya berada di posisi yang saya ada sekarang lah. Gaji yang saya dapat pada permulaan pun sesuatu yang sangat-sangat berpuas hati dan sangat-sangat syukur. Dan sampai sekarang, saya tiada masalah bila seseorang yang mungkin dia student, dia tanya saya diploma, macam mana saya nak startkan langkah saya macam saya lah. Jadi bagi saya akan sentiasa cakap, jangan takut, kita kena sentiasa bersediakan diri kita dan kita kena sentiasa banyak berdoa kepada Allah lah. We always have to remember, kita bekerja untuk apa sebenarnya.